Guys, betul ke One Punch Man season yang ketiga akan dihentikan? Serius lah ni guys. So guys, kalau ikutkan sebelum ni aku baru je buat review untuk animation One Punch Man season yang ketiga, yang mana kebanyakan fans agak kecewa dengan hasil animation One Punch Man season kali ni. Padahal aku percaya sangat kita semua dah letak high expectation untuk One Punch Man season kali ni. Sebab yelah, kita pun dah tunggu season baru keluar terlalu lama. Hampir 6 tahun kita menantikan untuk dapat season yang baru. So kita expect paling kurang pun untuk season kali ni mungkinlah akan ada improvement nak dibandingkan season yang lepas. Tapi malangnya lain pula yang jadi, yang mana sepanjang 2 episod One Punch Man season yang ketiga ditayangkan, kualiti animation untuk dalam season kali ni sumpah barai gila guys. Yang kita nak sebenarnya adalah One Punch Man, tapi last apa yang kita dapat hanyalah One Frame Man ataupun One Slide Man. Sebab kualiti animation untuk season kali ni serius macam tengah tengok slideshow je guys. Aku bukanlah nak condemn 100% untuk season kali ni, sebab ni semua hanyalah permulaan untuk season yang ketiga. Tapi aku rasa tak salah juga untuk kita ada sedikit rasa kecewa untuk animation season kali ni. Sebab korang kena faham, salah satu tarikan utama untuk orang minat layan satu series anime pun disebabkan kualiti animation. So disebabkan terlalu banyak sangat kecaman yang diperoleh untuk One Punch Man season yang ketiga, persoalannya betul ke One Punch Man season yang ketiga akan dihentikan? Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, ok? Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang padu, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, ok? Let's go. So guys, baru-baru ni kita telah pun dikejutkan dengan satu update yang mana director animation untuk One Punch Man season yang ketiga iaitu Shin Nagai ada keluarkan satu statement. So korang boleh baca juga statement yang aku ada letak dekat dalam video ni, ok? Dalam statement tu ada cakap, dalam kalangan followers application X, dia ada melontarkan selalu banyak cacian, hinaan, condemn, harassment, atau lebih mudah kata team production untuk animation One Punch Man season yang ketiga ni totally kena cyberbully. Diorang semua kena harassment dari peminat-peminat. Jadi disebabkan terlalu banyak sangat rage bait dan komen negatif yang dia dapat, jadi Shin Nagai buat keputusan untuk deactivatekan semua social media yang dia ada buat sementara waktu. Sebab segala komen yang dia dapat sedikit sebanyak mengganggu kesihatan mental diorang. Bagi aku, apa yang fans buat ni salah lah sebenarnya tau. Kesihatan mental ni jangan buat main tau. Korang cuba bayang, kalau korang dapat satu komen hinaan dekat korang pun, korang auto koyak ataupun down tau. Yang ni bukan soal koyak ke tak. So apa lagi dekat team production One Punch Man ni kan, sila-sila beribu komen yang diorang dapat dalam masa satu hari bila episod baru keluar. Padahal diorang dah cuba buat yang terbaik untuk kita semua. Ya, aku faham kualiti animation untuk season kali ni memang sumpah agak barai, tapi mungkin boleh jadi disebabkan kekangan modal untuk menghasilkan animation One Punch Man season yang ketiga ni tak terlalu banyak macam series anime yang lain. Dan yang tu salah satu faktor lah kenapa animation untuk season kali ni agak barai. So disebabkan itulah kita dapat quality animation macam slideshow je. Kalaulah modal untuk One Punch Man season yang ketiga ni dapat sponsor kau-kau, sila-sila boleh je animation One Punch Man season yang ketiga ni boleh fight dengan quality animation anime yang lain. Satu lagi perkara korang kena ingat, tak ada production animation lain yang sanggup buat series One Punch Man ni tau. Hanya JC Staff je yang sanggup ambil risiko untuk producekan animation untuk One Punch Man season yang ketiga. Jadi aku harap kepada kesemua fan One Punch Man dekat Malaysia, korang janganlah buat perangai pelik-pelik tau. Kesian dekat team production One Punch Man season yang ketiga ni. Diorang pun ada family juga macam kita semua. Kalau korang tak suka dengan quality animation untuk One Punch Man season yang ketiga ni, just drop je komen untuk bagi diorang improvekan lagi apa yang boleh diimprovekan. Janganlah sampai menghina, condemn diorang semua kan. Dan anime One Punch Man season yang ketiga masih lagi akan diteruskan. Tapi silap-silap disebabkan apa yang dah jadi ni, ada kemungkinan besar One Punch Man season yang keempat dah tak akan ada dah. Sebab dah tak ada team production yang lain nak sambung untuk series One Punch Man. Tapi at the same time, aku masih lagi mengharapkan kalau dalam episod yang penting sebagai contoh macam match di antara Giant Emperor versus Phoenix Man ke, Flashy Flash versus Galvin dengan Hellfire Flame ke, diorang improvekan lagi dari segi quality untuk fight yang sangat penting. So pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.